Siapa tidur tak lena musibat? Anwar Ibrahim Malik confirm tidur tak lena. Sebab apa? Besok kalau Najib diumumkan dapat tahanan rumah. Wei, Jahanam puan ni, Jahanam confirm. Tidak silap kerajaan Madanur ni tak lama geng. 6-7 bulan, berhudum. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman Datuk Seri Najib Razak untuk minta baki hukuman penjara sedia ada ditukar kepada Tapi mereka juga sedar bahawa kalau mereka tidak ada dalam kerajaan, pemimpin mereka akan dihadap dengan tindakan mahkamah. Sebab itu Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Siapa tidur tak lena musibat? Anwar Ibrahim Malik confirm tidur tak lena. Sebab apa? Besok kalau Najib diumumkan dapat tahanan rumah. Wei, Jahanam puan ni, Jahanam confirm. Tidak silap kerajaan Madanur ni tak lama geng. 6-7 bulan, berhudum. Tetap jatuh. Siapa yang masukkan Najib dalam penjara dulu? Anwar Ibrahim lah. Siapa lagi? Anwar Ibrahim yang masukkan Najib dalam penjara dulu. Tiba-tiba isu tita addendum, isu Najib. Kan? Puak-puak penjilat Mahathir ni tuan-tuan. Kalau lah. Oh, Anwar Ibrahim tu, Anwar Ibrahim tidur tak lena. Kan? Musibat ni dengan Papa Gomo, kan? Buat satu kenyataan yang orang kata, tak betul, otak tak ada. Tak pakai otak. Kan? Dia kata Anwar Ibrahim tidur tak lena. Hari ni keputusan dia apa? Kan? Seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pula sumbat Datuk Seri Najib masuk penjara. Padahal yang pergi serbu rumah Datuk Seri Najib, kan, bulan puasa, tengah malam, siapa yang buat? Perdana Menteri mana ketika tu? Anwar Ibrahim kan Mahathir? Kan, cuba cerita Mai Sat. Siapa yang buat pendakwaan terburu-buru? Kan, bagaimana Rosmah, Najib, banyak kes terlepas. Siapa? Kan, nak tunjukkan orang, oh Datuk Seri Najib ni jahat. Hampalah, tiba-tiba Anwar Ibrahim tidur tak lena. Ya, yang pulun-pulun masuk podcast sana sini, tuduh Najib tu pencuri, cash is king. Siapa? Siapa Abang Mai? Mahathir lah. Kan, orang tua tu tidur tak lena. Kan, Anwar Ibrahim pula, si Bapa Gomo lagi tak pakai okai. Kan, si Bapa Gomo lagi tak ada otak. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi bercuti dekat Jepun. Kan, tu pun ada masalah, pun ada isu. Saya ni tuan-tuan betul-betul tak faham dengan pembangkang lah. Betul lah orang kata Anwar Ibrahim hari ni kuat sebab apa? Sebab ada pembangkang yang musibat-musibat macam ni ya tuan-tuan. Buat kenyataan tu macam tak ada agama. Bapa Gomo, ya Allah, tu pohon sokong. Anwar Ibrahim, Jepun pun ada masalah. Mana akal weh? Pelik-pelik lah hampa. Hari-hari atik Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim. Koyak sangat dengan Anwar Ibrahim ni pasal apa? Kan, sudah-sudah duk 3 kali Jumaat, 10 kali Jumaat. Kan, 18 Januari, 18 Disember. Kan, berapa tahun dah langkah Dubai, langkah mana, Doha, Qatar. Kan, mana akal mai? Musibat-musibat ni penjilat Mahathir tegar tuan-tuan. Macam tu lah mereka. UMNO punya reaksi nampak seolah-olah mereka marah kepada DAP. Tapi mereka juga sedar bahawa kalau mereka tidak ada dalam kerajaan, pemimpin mereka akan dihadap dengan tindakan mahkamah. Sebab itu, walaupun marah kepada DAP, mereka sebenarnya adalah penyokong kuat DAP. Kenapa? Kerana DAP, kalau DAP tak ada, kerajaan jatuh, UMNO pun jatuh juga. Jadi tak saya cakap lah, YGD cakap saja, awak tak berani buat, awak sudah dikongkong, dikuasai oleh DAP. Sebenarnya cakap boleh, nak buat tak berani. Dia cuba nak ada storm, tapi sebenarnya tak ada storm. UMNO akan tunduk kepada DAP. Itu saya cakap lah, awak sudah jadi pekakas DAP kerana kamulah yang mendirikan kerajaan dengan DAP. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman Datuk Seri Najib Razak untuk minta baki hukuman penjara sedia ada
ditukar kepada house arrest, tahanan rumah. Maksudnya Datuk Seri Najib Razak akan terus kekal di penjara Kajang. Ikut timeline sedia ada sekarang, Datuk Seri Najib akan dibebaskan 23 Ogos 2028. Tak lama dah sebenarnya. Yang mana Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan titah addendum tak dibincangkan dan tak diputuskan oleh lembaga pengampunan, sekaligus titah tersebut tak boleh tak sah untuk dilaksanakan, tak valid senang cerita. Erti kata lain, Mahkamah Tinggi memutuskan yang di Pertuan Agong ke-16 Sultan Pahang tidak mematuhi prosedur yang menyebabkan titah addendum untuk Datuk Seri Najib itu tak valid, tak sah, tak boleh dilaksanakan. Jadi titah arahan tambahan yang dibuat di luar lembaga pengampunan diraja memang tak boleh dilaksanakan lah. Memang tak berperlembagaan, tak ikut prosedur, melanggar artikel 42 perlembagaan. Konsep tahanan rumah tu sendiri pun, house arrest pun tak ada dalam peruntukan undang-undang kita. Kalau nak ikut lah. Jadi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan memutuskan atau memperuntukkan kuasa pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong ini adalah atas nasihat lembaga pengampunan. Tapi kena ingat, peruntukan ini bukan secara automatik merangkum sekali kaedah tahanan rumah. Dia tak rangkum sekali, dia tak meliputi sekali house arrest. Kalau satu-satu syarat itu tak disebut secara jelas ataupun tak boleh dibuktikan sebagai keputusan sah dari lembaga pengampunan, maka mahkamah tak ada pilihan lain, terpaksa tolak permohonan Datuk Seri Najib Razak. Sebab status addendum tu sendiri pun, kalau kita tengok dari sudut undang-undang, dia satu arahan yang perlu wujud secara rasmi. Dia kena boleh disahkan, dia ada dokumen, dia kena berdokumentasi apa semua. Kalau addendum tu sendiri pun tak dapat dizahirkan secara rasmi ataupun tak dimaklumkan pada pihak pelaksana, atau apa panggil, tak direkodkan lah senang cerita, tak direkodkan sebagai keputusan yang muktamad, memang mahkamah tak ada pilihan lain, tak boleh nak laksanakan benda tu. Kalau ada dokumentasi, ada endorsement, pengesahan apa semua, barulah mahkamah ini boleh laksanakan permohonan Datuk Seri Najib tu. Sekarang ini mahkamah nak bergantung pada apa sebenarnya? Sebab itu aku cakap, isu addendum tahanan rumah ini 100% pada aku lah, ini 100% soal bidang kuasa. Mahkamah hanya boleh tafsir dan kuat kuasakan undang-undang sedia ada sahaja. Mahkamah tak boleh nak cipta kaedah baharu untuk melaksanakan hukuman ni, nak puaskan hati satu pihak. Ini mahkamah tak boleh nak pergi buat kaedah baru, tak boleh. Mahkamah tak boleh arahkan satu-satu keputusan tanpa panggil asas undang-undang. Maksudnya cara hukuman itu dilaksanakan semua urusan eksekutif. Kesimpulan dia dekat sini, mustahil lah sebenarnya untuk kita puaskan hati semua pihak. Dan kita kena hormat, kita perlu hormat penyokong Datuk Seri Najib Razak untuk berjuang membela Datuk Seri Najib, sebab itu pemimpin mereka. Jangan kita lebih-lebih pula, kita pula yang lebih-lebih duk ganjing kata padan muka Datuk Seri Najib lah, itulah inilah. Tak, pada aku that's tak perlulah kita nak panaskan lagi keadaan. Kita hormat keputusan mahkamah, dalam waktu sama kita hormat penyokong yang membela, yang cuba menuntut keadilan ke membela Datuk Seri Najib apa semua. Kita hormat dia orang ni. Jangan kita duk menganjing dia orang, jangan kita duk sini apa semua, jangan. Aku minta sangat-sangat lah, penyokong belah mana sekalipun, jangan kita pula duk campak minyak dalam api ni, kita pula duk menganjing penyokong-penyokong bosku ni, jangan. Ya, kita hormat sama-sama kawan-kawan ni. Okay guys, Assalamualaikum. Ini statement daripada Menteri Pendidikan Tinggi. Pemimpin DAP tidak suci dari kesilapan. Dah tahu DAP ni kotor. Bukan setakat DAP ni kotor, DAP tu najis dan tak boleh dipercayai. Kenapa Zaid Hamidi sanggup bersekongkol dengan DAP? Sebab apa? Kuasa. Satu lagi, sebab apa? Tak nak masuk penjara sebab dia ada kes dekat mahkamah. Turun naik macam Datuk Seri Najib buat dulu. Dah tahu DAP tak suci, kenapa bersekongkol?
Kenapa bersekongkol dengan DAP? Tapi aku nak tanya satu soalan lah kepada Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. UMNO ni suci sangat ke? Kau cakap orang DAP tu najis. DAP tu memang najis. Najis Mawal Azam yang tak dipakai. Tapi aku nak tanya UMNO suci sangat ke? Kalau betul lah UMNO ni suci sangat, ikut PAS zero rasuah. Walaupun DAP duk hentam PAS macam-macam, tapi PAS tetap ditegak. Dan PAS masih mendapat sokongan padu pada orang Melayu. Akan datang orang Cina, akan datang orang India, kerana kepimpinan PAS dianggap boleh dipercayai dan insya-Allah satu hari nanti PAS akan menjadi kerajaan. Bukan setakat peringkat negeri, peringkat pusat. Sebelum kau nak tanya DAP suci atau tidak, nak tanya UMNO suci atau tidak? Cukup komen. Itu saja. Assalamualaikum. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.